Bunuh dalam ah? Ya. Bagi kepala semua dalam ah? Bang, Ya sayang. boleh bawa saya pergi tempat yang special tak? Oh boleh sayang. Hari ini saya bawa pergi satu tempat yang sangat bermakna. Kami datang sini untuk mengenang jasa para syuhada dan mengetahui cita-cita moyang negara kita. Okey? Jom. Ini original dari zaman dahulu. Bunuh dalam ah? Ya. Bagi kepala semua dalam ah? Wah sayang, tengok. Ini Jepun, ini British. Dua-dua negara ini pernah menjajah negara kami dari sejak dahulu. Ini adalah ammunition storage, penyimpanan peluru dan senjata api. Dulu ni kan, dia dekat bawah tanah 9 meter. Sayang, ini adalah escape route, jalan keluar untuk anti-aircraft hit. Ini adalah originalnya sejak dahulu. Kami pergi try tengok. Okay. Wah sayang, tengok. Nanti kena betul-betul hati-hati ya. Okey. Wah, abang letih. Ya sayang, kami sekarang experience saja. Dulu dia orang kena naik cepat-cepat untuk menyelamatkan diri. Itu soldier dekat sini, dia kena tengok ada penjajah datang tak. Ini lagi ada itu lubang peluru. Oh, macam ni. Ini adalah emergency launching, okey? Kalau ada apa-apa dia orang kena masuk sini. So ini dulu macam safety house. Sampai sekarang masih sangat selamat. Abang, Ya, ini sayang. tempat apa? Dulu dia tempat bom. Kalau penjajah datang sini terus bom lah. So dia orang mesti bom balik mah. Tengok kesan dia sekarang. Sebagai seorang anak Malaysia, kami kena menghargai negara kita dan cinta akan tanah air kita.